UPSR dan PT3 memang tak akan dikembalikan. Tapi kita dah ada cara penilaian baru untuk murid tahun 4 dan tingkatan 3. Start tahun 2026, murid tahun 4 akan ada ujian matriks untuk 4 subjek teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Ini penting untuk nilai penguasaan literasi dan numerasi pada peringkat awal. Kita boleh kesan kelemahan murid dan improve sebelum naik darjah 5 dan 6 dan seterusnya ke sekolah menengah. Untuk pelajar tingkatan 3 pula, start tahun 2027, mereka akan ada ujian matriks untuk 5 subjek utama iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. Pelajar boleh bersedia untuk masuk ke peringkat menengah atas. Aliran pun boleh disesuaikan dengan pelajar sama ada akademik atau kemahiran. Parents kena tahu yang ujian matriks ni diadakan sebelum sesi persekolahan berakhir untuk tahun semasa dalam bentuk soalan objektif dan subjektif, dan result ujian ni tak terpakai untuk anak masuk ke sekolah khusus. Kita masih akan gunakan PKSK macam biasa. Rasanya ujian matriks tak berat macam exam besar UPSR atau PT3 sebelum ni. Lebih kepada trial untuk tahu tahap penguasaan ilmu anak. Parents rasa macam mana? Anak akan rasa terbeban atau rasa lagi efektif untuk tackle masalah keciciran nanti? Follow Central.my untuk info best macam ni setiap hari.